Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So hari ni saya nak share dengan korang resepi Biscoff Crunchy Cheese. Mana-mana peminat Biscoff, korang kena try Biscoff ni untuk raya nanti. So jom kita mulakan. Pertama sekali saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak guna pure butter pun boleh, okey. Kemudian saya tambahkan 150 gram gula kester. Kemudian kita mix hingga sebati. Bila dah sebati, saya tambahkan 1 biji kuning telur dan kemudian kita mix lagi. Kemudian saya tambahkan 2 sudu Biscoff spread. Korang boleh dapatkan di description box, saya ada letak link untuk korang beli produk ni, okey. Kemudian kita mix hingga sebati. Kemudian saya tambahkan 50 gram tepung jagung, 250 gram tepung gandum dan setengah sudu baking powder. Kemudian kita gaul sehingga menjadi dough. Bila dah siap, so kita dah boleh masukkan dalam piping bag. Untuk salutan luar biskut kita, saya menggunakan cornflake. Kita kisar kasar ataupun korang boleh ramas saja. Kemudian saya menggunakan Biscoff crumble dan saya parutkan cheddar cheese. Okay? Amount ni bergantung kepada berapa banyak biskut yang korang akan buat nanti. Okay? Korang pandai-pandai agak lah. Okay? Kemudian kita gaul sehingga sebati. Bila dah siap, kita dah boleh pipekan kita punya adunan dekat atas salutan yang kita buat tadi. Untuk saiz bergantung pada korang, besar mana korang nak buat. Ni saya anggarkan dalam saiz 1 sudu. Okey, 1 sudu metrik tu. Kalau korang nak buat besar lagi boleh, kalau kecil lagi pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita ramas-ramas sedikit bagi salutan tu tersalut keseluruhan pada adunan kita, okey? Bila dah siap, so kita akan lubangkan dekat bahagian tengah kuih. Kalau korang tak ada alat yang macam saya gunakan ni, korang boleh je lubangkan dengan jari, tak ada masalah. Bila dah siap, so kita akan pipekan Biscoff spread ni dekat dalam lubang tersebut. Okey, untuk Biscoff spread ni mudah untuk korang pipekan. Korang kena rendam dengan air panas sekejap, okey? So kita akan buat sehingga habis. Bila dah siap, saya akan bakar dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 hingga 20 minit. Itu bergantung juga kepada oven korang, okey? So korang, ini hasilnya dah siap. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa mencuba dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye!